Terus gerak. Saya takut dah, saya takut. Tak apalah tak. Sekejap saya panggil. Jangan ke dalam dia, ke dalam Tak ada. tu. Dewi! Dewi! Sare! Tak dengar. Ayolah, pergi anak ke dalam. Kau pergi turun lari lah. Sekejap saya dah lari. Kau siapa tu? Bukan kau. Kak Erni. Kak Kenapa Erni. kau dia anak ke dalam tu? Kau geram tak? Kak Erni! Dewi! You stop tau, you stop! Ya Allah, pindah anak aku pindah ke dalam pindah. Pergi lari lah. Kau pergi turun bawah. Kau pergi turun bawah. Memang bongok dia tu. Tak. Ha, Bukan kita. dia biarkan je. Taklah dalam sangat ya. Memang tak nanti masalahnya dia ke dalam. Dia tak nak kejar pun. Dia tahu. Mana kalau Dia lemas. memang perempuan cantik. Dah muda. Ada dengan dia. Dah aku cakap pegang budak tu aku cakap. Jangan dia kau nak laut. Tak sebab Kau buat keluar. dia akan tertarik terus. Ya. Kau biar je pasal laut. Dah pakai ada hujung dah. Kau jangan rasa Yusuf Tak payah. Tak payahlah. Bahayalah, tak payah. Kita ada tak payah cahaya lah. Anak kita dibiarkan pakai dalam laut. Macam mana aku tak geram? Itulah. Tak dia pakai kata meleret, lepas tu kat anak dalam laut bukan nak kerja dia biar je. Dia biar. Sampai dah ke tengah dah si Yusuf pun. Betul. Dah lah lasak. Korang lagi dua Memang garang kau. Tapi kau dah tunggu aku anak. Aku lah anak-anak ni jangan dibiar. Memang aku sensitif. Terus gerak sekarang. Akak ambil combo. Benda lain tak apa. Anak jangan kasar. Jangan masalah. Betul. Kita buat anak jangan pandang-pandang remeh Sekarang tak jadi tak apa. Kalau jadi macam mana? Dia pun pergi pantai anak aku sampai ke tengah laut dah tu. Iya betul. Mek ni tak ada perasaan saya bukan anak dia.